Urus pemberian dan kenaan bayaran tetap itu memang kau kena bayar. Okey? Emolument maksudnya gaji. Yep. Kita sekarang hakikatnya sudah kekurangan kaki tangan. Allowance doktor tidak dibayar dan banyak tidak dibayar. Emolument 24.841 bilion yang diberi tahun ini pun tidak mencukupi. Dah obviously kau tak boleh potong dekat situ. Betul. Okey. Lepas tu perkhidmatan dan bekalan, ini termasuk ubat saudara-saudari, ubat 13.931 bilion. Kau tak boleh potong. Aset 85.5 bilion, 85.5 juta ringgit. Okey? And then lepas tu pemberian dan kenaan bayaran tetap. Ini ada banyak pemberian dan kenaan bayaran tetap ini 917 juta ringgit dan perbelanjaan lain adalah 100,000 ringgit. Kalau kau kata nak potong, kau tak boleh potong emolument, kau tak boleh potong perkhidmatan dan bekalan, kau tak boleh potong aset, kau nak potong daripada pemberian dan kenaan bayaran tetap, kebanyakannya memang kau kena bayar pun, di situ pun ada 917 juta. Tak cukup pun 3 bilion. Mana kau nak cekau lagi 2 bilion tu? Betul. Dan lepas tu Zulkifli dengan langkahnya, saya nampak Zulkifli adalah sejenis sampah. Saya tak pernah jumpa Menteri Kewangan yang merupakan sejenis sampah seperti mana kita nampak Zulkifli. Dan Zulkifli tahu tak apa Zulkifli cakap? Kita bercakap pasal utilities. Anas, bil utilities sampai 3 bilion kau Olivia? Tak. Logik tak logik. Tapi bil utility, takkan dia nak potong bil utility dia matilah orang. Tahu tak apa. Bil utility tu saya Bil rasa hospital, dari segi bil- macam mana tahu. Bil utility tu dia kira bil elektrik dan air yang mana diorang telah buat pelaksanaan dasar kecekapan tenaga yang ketat seperti suhu aircon 24 darjah Celsius untuk mengurangkan bil utility hospital dan klinik yang sangat tinggi dia. Hospital kot, klinik kot. Kan sah-sah kau Lepas tu memerlukan keadaan yang sejuk. Tak faham. Okey. Dia nak potong daripada mana? Adakah dia akan potong daripada pengurusan latihan? Ideal. Pengurusan latihan 570 juta ringgit Anas. Maksudnya Itu adakah tahun ini 570 juta ringgit untuk latihan untuk upgrading and all that akan dipotong? Okey, dekat sini. Sorry Anas Yep. Dekat sini apa yang saya nampak, dia kata berdasarkan arahan daripada perbendaharaan, dia kata pemotongan bajet kesihatan sebanyak 3.06 bilion merangkumi emolumen dan sumber manusia. Yes. Maksudnya pembekuan pengambilan baru, maksudnya penangguhan pengambilan kaki tangan tetap, kontrak atau my step. So jawatan yang kosong tu akan ditinggalkan.